Di bawah sistem sedia ada, pelajar yang hanya menduduki peperiksaan SPM bagi bahasa Melayu dan sejarah tidak akan memperolehi sijil SPM yang lengkap. Mereka juga tidak memenuhi syarat minimum seperti sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran SPM dengan kredit. Namun, hampir semua institusi pengajian tinggi awam mempunyai satu syarat asas, iaitu General Entry Requirements bagi semua warga negara Malaysia yang mensyaratkan pemohon memiliki sijil SPM atau sekurang-kurangnya 5 kredit SPM. Persoalannya jelas, jika pelajar UEC hanya dibenarkan menduduki 2 subjek SPM, adakah mereka sebenarnya memenuhi syarat kemasukan umum IPTA? Jika tidak, maka pengiktiraf UEC dalam bentuk sedia ada adalah menjadi pengiktiraf yang tidak lengkap dan pelajar UEC tetap berhadapan dengan halangan institusi. Oleh itu, saya ingin menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi supaya memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai kedudukan pemegang UEC dalam kerangka General Entry Requirements dalam IPTA. Hari ini, banyak IPTA di negara kita mampu menerima pelajar dari China yang tidak pernah menduduki peperiksaan bahasa Melayu dan sejarah dalam SPM. Namun persoalan yang timbul ialah mengapa pelajar warga negara Malaysia yang telah mengikuti kurikulum UEC dan pada masa yang sama menduduki peperiksaan SPM bagi bahasa Melayu dan sejarah masih sukar diterima masuk ke universiti awam di bawah laluan direct intake. Dari sudut logik dasar, keadaan ini sukar untuk dipertahankan. Jika pelajar antarabangsa tanpa kelayakan bahasa Melayu dan sejarah boleh diterima, maka adalah tidak munasabah jika pelajar tempatan yang telah memenuhi keperluan bahasa Melayu dan sejarah masih berdepan halangan.